Kejadian letupan di Malaysia bukan sekali, bukan dua kali, tapi sudah berkali-kali. Semua ni hanya aksiden atau satu agenda? Sini, geng Geo nak story. Ini adalah 4 tragedi letupan di Malaysia. Nombor 1, kilang Merchant Bright, Sparklers Sungai Buloh. Tragedi letupan berlaku pada tahun 1991. Bayangkan, letupan tu kuat gila sampai digelar Hiroshima Sungai Buloh. 26 orang terkorban, lebih 100 cedera dan lebih 200 rumah musnah. Puncanya, ujian merchant yang gagal. Lepas tu, kerajaan terus tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja dan lahirlah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Nombor 2, Loji Pemprosesan Gas Petronas Kerteh, Terengganu. Fast forward ke 2013, Loji Pemprosesan Gas ni meletup. Beberapa pekerja cedera dan operasi loji terjejas sekejap. Punca letupan dipercayai kebocoran gas di salah satu saluran paip. Nombor 3, paip gas Sabah Sarawak, Long Ugui, Lawas Sarawak. Tragedi letupan berlaku pada tahun 2022 mengakibatkan seorang maut dan 2 cedera. Petronas umum nak tamatkan operasi paip ni secara berperingkat menjelang 2027 sebab pergerakan tanah yang kerap menyebabkan kebocoran gas. Nombor 4, paip gas Petronas Putra Heights Subang Jaya. Paling terbaru, April 2025, letupan besar kat Putra Heights yang masih hangat diperkatakan dan masih dalam siasatan. Paip gas Petronas bocor. Api naik setinggi 30 meter. 145 orang cedera, 237 rumah dan 399 kenderaan rosak. Juga lebih 500 penduduk terpaksa dipindahkan. Letupan tu juga buat kawah sedalam hampir 10 meter dan gangguan berkanat elektrik kat kawasan tu. Dekat sini, pengajarannya adalah jangan tunggu tragedi baru nak bertindak. Keselamatan bukan pilihan, tapi keperluan. Jaga diri, jaga komuniti. Dapat something?